Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan perempuan satu aplikasi iibadah.com, eibadah.com. So iibadah.com ni ada dua versi, satu versi web dan satu lagi adalah versi mobile. Jadi untuk pergi ke versi web hanya type iibadah.com, tapi kalau nak pergi ke versi mobile mob.iibadah.com. Antara modul dalam iibadah ini adalah solat fardu. Untuk kita rekodkan solat fardu ini dilaksanakan sama ada awal, pertengahan, akhir ataupun kita miss. Dan lepas tu dia ada traits. Traits ni nilai tambah kepada solat fardu kita. Contohnya berjemaah di masjid, bersiwak, ataupun dalam keadaan kita sakit ataupun musafir. 5 trik ini akan bagi mata tambahan kepada solat fardu kita. Jadi kita kena boleh gunakan aplikasi ini untuk kita rekod solat kita, dan akhirnya nanti aplikasi ini akan bagi satu graf, satu graf catat dan juga graf performance untuk kita lihat keseluruhan solat kita untuk subuh, zuhur, asar, maghrib dan juga isyak, dan terus dia akan kumulatifkan untuk sebulan, setahun dan sebanyak data yang ada dalam aplikasi iibadah.com. So iibadah.com ini adalah percuma, boleh didaftarkan melalui laman web yang saya sebutkan tadi. Jadi saya jemput rakan-rakan untuk menggunakan iibadah.com, daftar dan juga verify email, dan seterusnya boleh guna selama-lamanya, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.